Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat kembali. Pada pagi ini kita akan ke suatu tempat. Berucap. Kita akan pergi ke tempat yang kita nak healing. Macam hari tu kita pergi ke sungai, tapi kali ni kita pergi ke mana? Ke mana tu? Desa Ribla Aras. Di mana nanti kita cerita. Hai guys, saya Ruding. Saya pemandu peribadi Dioga. Nak pergi mana? Masih subuh-subuh lagi kita gerak. So stay tune. Jadi kita dah semakin hampir ke destinasi. Guys. Hello guys. Tu Hawa. Hai Hawa. Muka jam. Lapar ke sini. Hai. Nama saya Ruding. Saya dibesarkan untuk memandu kereta saja. Kita mencari makan nasi lemak dulu. Lokasi nasi lemak depan kubur. Okay, kita dah beli nasi lemak so. Entahlah, aku no idea lah nak cakap apa sebenarnya. But it's okay. Tu, tengok tu, siapa tu? Ya. Ketibaan. Kita dah sampai di tempat yang Saya nak masuk dalam YouTube awak. Kita cari pot yang baru. Katanya di sini ada buaya. Inilah buayanya. okay, kita dah siap set up. Kelah je ini, ada hammock sekali. Dah lama tak berkemah. Kali ni kita buka balik barang-barang yang ada. Tak berkarat tak reput Masih tak repuk. Sekarang kita cuba duk. Tenggelam. Di sebalik senyum bunyi. Pasal depan Mulia Hotel ni ada mandi. Nasi lemak sambal sotong. Tapi serius aku pakai spek tu. Okay. So ni sekarang update. Apa bodoh? Okay, di sini melaporkan. Oh. Back to normal. Okay, update sekarang update sebab tadi kamera tertinggal dalam kereta. Hawa? Tata? Ya, Best tak pergi pantai? dan Sekarang kita berada di Pantai Cermin, Port Dickson. Hari ni 10 hari bulan Mei 2026 melaporkan 12, sekarang pukul 11.28. Matahari terik. Seperti kita sedang rehearsal berada di kubur. Woi. Aku rasa tempat ni very nice lah. Next kita pergi lagi lah. Kita kena pergi awal sebab tadi lewat sangat. Berlampau-lampau nak. Kau nak awal mana? Pagi. Paling kuat pun kita kena pergi pukul 5.30 baru seronok. Kita gerak daripada nak 77. Tak sampai sini pukul 5.30 baru seronok. Soalan apa? Oi. Soalan? Apa kata untuk hari ni? Kata-kata untuk hari ni apa? Kata-kata untuk Dalam hari ni. banyak-banyak spek, pakailah spek Dr. Klon. Sekarang kita pergi tengok budak-budak main.
Kita tak boleh terlampau dalam sebab ya kamera ni sangat sensitif. Tak boleh kena air. So jom kita tengok. Yusof, kau buat apa? Punyalah payung sampai 2. Ali tak main air? Ali kotornya Ali. Ali okey ke? Okey. Tak nak. Malas masuk air. Halo. Macam mana Pia seronok tu? Tonok Apa awak buat hari ni? mandi di pantai. Haras? Arai. Apa awak rasa hari ni? Jangan dekat sangat. Ah? Apa awak rasa hari ni? Rasa macam Best ke? kencing. Nak kencing? Tak ada apa-apa. Pergilah masuk air. Jadi macam ni lah suasana di pantai Port Dickson. Dekat sana tu Lazy Hibiscus. Nampak tak? So report. Itu saja report update terkini. So kita kembali ke, sebenarnya dah masuk air tadi, tapi sekarang ni proses untuk mengeringkan semula. Selain bersantai berbanding pantai, kita tengok ada orang buat apa. Membuat affiliate TikTok. Okay, sekarang kita dah selesai kemas. Dah nak balik lah, tak lama. Datang pagi balik petang. Hai, saya influencer. Ketua ya. Okay, so kita sedang proses mengemas lah. Rasanya benda tu kita tak perlulah nak tunjuk kan. Tapi kita nak balik dah. Tu je, tak ada apa sangat pun hari ni. Just orang kata pergi pantai santai-santai. Bersantai di pantai. Ya. Ada banana boat dengan boat donat. Hari ni hari Ahad pun ramai yang bersantai di pantai. Jomlah kita. Alright, kita sudah di dalam kereta. Kita sekarang dah bergerak keluar. Tapi tak keluar lah, kita pergi surau. Berimannya. Sebab ada orang tak tahan nak ke toilet. Sebab situ tak ada toilet. Okay, nampaknya sampai situlah ekspedisi day trip kita ke PD. Pada hari ini nothing much lah, ada just a simple day trip. Orang kata healing, pergi saja-saja, pergi pagi balik petang. Sekarang semua dah barai. Budak-budak pun dah wah. Jadi kepada sesiapa yang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih kerana video ini tiada yang menarik. Tapi terima kasih kerana melayan, terutamanya Haras. Okay, bye. Assalamualaikum, jumpa lagi.